warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari SMK Sempadan Gam, kumpulan kami bernama Solarain. Projek kami ialah e-bike solar booster, iaitu basikal elektrik yang boleh dicas menggunakan cahaya matahari supaya dapat menjimatkan tenaga. Kenyataan masalah, e-bike solar booster adalah pengangkutan mesra alam tetapi masih kurang digunakan kerana kos yang tinggi serta kurang kesedaran dalam pelupusan bateri yang boleh mencemarkan alam sekitar. Cadangan. Kami meletakkan solar panel pada e-bike. Ia boleh dicas sendiri apabila terdapat kehadiran cahaya matahari. Ini akan mengurangkan kos elektrik, selamat dan baik untuk alam sekitar. Inilah lakaran kami. Reka bentuk kami ringan, ringkas dan sesuai untuk semua. Solar panel dipasang di atas e-bike. Kami menggunakan rangka basikal terbuang, motor elektrik terpakai, bateri lithium ion yang berharga RM4.90 dan panel solar berharga RM145. Kos anggaran keseluruhan ialah RM150. Kos ini untuk jangka panjang kerana menjimatkan tenaga.